Hai adik-adik semua, nama saya B Panther. Maaf lah ya, Super Tiger Man ni dia sibuk lah kat negeri kat Kedah. Sorry ya, Tiger ni sibuk sangat dah sekarang ni. Jadi saya tak boleh ikut dia. Katanya Tiger ni sibuk sangat sampai dia tak boleh balik. Saya ada berita pada adik-adik semua ya. Saya ada nak bagi tahu. Ada pelakon baru tau dalam cerita ni. Tepi sikit. Biar nenek akan cerita. Okeylah ya adik-adik semua. Nama saya Bobok Nenek. Saya akan memberitahu. Ada watak baru dalam cerita ni. Nama dia Gajah. Gajah. Turunlah Gajah. Kenapa malu ni? Gajah. Alamak. Gajah okey ke Gajah? Sakit lah. Maaflah ya. Dia ni malas sikit. Gajah bangun lah. Bangun. Duduk sadar. Adik-adik, tengok Gajah ni. Tolong turunkan kamera sikit. Tengok Gajah ni. Aduh. Sakit lah. Gajah, tengok ni dalam rancangan TV ni. Rancangan TV apa pula? Nak tidur lah. Sinilah. Duduk sini. Duduk sini. Ceritakan depan adik-adik semua ya. Hello. Lemas banget dah TV. Kenapa dia jadi lemah ni? Bobok Nenek, kenapa ni? Tolong layan dia sikit. Layan Gajah tu ke? Iya, Gajah ni pemalas. Gajah. Kenapa Gajah? Hari ni saya malas lah. Gajah, tengok kamera ni. Gajah dah jadi watak baru dan cerita Super Tiger Man. Super Tiger Man tu apa pula? Aduh. Ini Super Tiger Man, superhero tau. Mana ada superhero dalam dunia ni? Penat lah macam ni. Dibantu. Tahu pula nama saya. Badan warna pink mestilah saya tahu. Aduh. Yalah. Kenapa ni? Kenapa ni? Ni siapa pula ni? Tak kenal. Saya ni bintang biru ya. Saya ni bintang biru tau. Bang. Apa je lah. Okay lah ya. Okay adik-adik. Macam ni lah cerita ni. Tepi. Jangan habis cerita ni. Jangan habis. Saya ni Encik Gajah. Saya ni sedih sebenarnya. Nasib malang. Nasib malang kenapa? Kenapa Gajah nasib malang? Saya akan ceritakan. Dah. Janganlah beri sangat sedih tu. Saya akan cerita. Aduh, sakit. Saya akan ceritakan. Adik-adik,
dengar saya cerita pada tahun lepas. Okeylah ya. Pada zaman dahulu. Macam tu lah kisah dia. Macam tu. Aduh. Yang penting awak dah terlepas. Awak dah duduk dengan saya dah sekarang. Nanti ada orang nampak saya, dia tangkap saya. Okeylah ya. Macam ni nak kisah dia. Jangan habis cerita lagi, boleh tak? Jangan habis cerita. Mister nak suruh saya buat apa? Okey. Saya pergi kejap ya. Adik-adik, tengok saya tidur. Saya nak tidur. Saya nak tidur lah. Macam tu tidur je. Aduh. Gajah. Pergilah. Aduh. Susahlah nak pujuk dia ni. Dah besar tapi perangai macam budak kecil. Okeylah ya, adik-adik semua. Macam ni lah watak baru nanti dalam cerita Super Tiger Man. Tak tahu dia jadi sebagai apa. Buat macam ni je. Watak dia cuci pinggan. Tak nak. Habis tu dia suruh dia jadi watak apa? Susah macam ni. Ke bawah sikit kamera. Susah ni. Gajah. Apa? Jom senaman pagi boleh? Pergilah, tak nak lah. Kenapa dia jadi macam tu? Jadi pelik. Semenjak zaman orang tangkap dia jadi macam tu. Sebelum ni bukan main lagi rajin. Ronda dalam hutan. Terutamanya kat mana ya, antara jeli ke gerik berbanyak gajah. Oh gitu. Macam mana tempat asal dia? Bok nenek, gimana? Bok nenek gimana? Babak dedek nak tidur ni. Gajah. Saya ada berita yang paling baik, Gajah. Apa? Gajah nak jadi watak apa? Tidur. Tidur lagi. Gajah. Hei, apa? Gajah. Saya tak nak bagi gajah gembira macam mana? Tak ada gembira. Nasib malah je hari-hari. Dah, saya takkan kejut dah. Okey. Pergi dari sini.
Ngantuknya. Tidur. Awak ni siapa?